beli rumah ni, confirm insya-Allah hampa di ahli syurga lah. Rumah betul-betul menghadap depan surau ni. Tak percaya? Jom abang Saudara tunjuk. Main hampa, main masuk cepat. Jom. Dan ni abang Saudara nak tunjuk hampa. Hampa tak percaya, rumah ni dekat sangat tu. Depan tu surau. Depan tu taman permainan, taman bola, nak main bola apa semua dekat. Rumah rumah ni di Taman Residensi Mesra Gurun. Berkeluasan 1,400 square feet. Depan rumah ni macam mana? Hampa tengok. Boleh masuk berapa bilik kereta hampa rasa? 2 ke 1? Hampa tentukan. Jom kita tengok dalam. So hampa masuk dalam rumah dia. Dia punya pintu dia bukan pintu buka tu, geng. Dia pintu sliding terus. Dia tak ada pintu buka. Dia terus pintu sliding macam ni. Nice. So, ni ruang tamu dia. Okay, ruang tamu dia memanjang sampai ke belakang ni. Okay, rumah ni berkeluasan 1,400 square feet. Ada 3 bilik, 2 toilet. Ni master bedroom dia. Ada 1 toilet. Ini bilik kedua dia. Kamu tengok bilik ke belakang dia. Ni bilik kedua. Ni bilik ketiga. Dan yang best, rumah ni dia ada pembahagi antara living area, dining area, tempat makan. Ini ada pembahagi. Ini kitchen area dia. Kitchen area dia okey lah, not bad. Okay, dan ini ada 1 lagi toilet dekat belakang. So rumah ni ada 3 bilik, 2 toilet. Dan ini bahagian belakang rumah. Ada lagi ruang sikit lah kalau hampa nak extend sikit ke, boleh lagi. Rumah berkeluasan 1,400 ni sesuai untuk siapa, kan? Siapa yang kerja area SP, nak stay dekat taman-taman area Gurun ni, ni sesuai. Sebab dia 7 minit daripada Tol Gurun. Dan rumah ni tak menghadap rumah. Memang best. Sebab apa? Ni dekat dengan surau, dekat dengan padang bola, dekat dengan permainan. Memang puas hati. Harga nak jual berapa? Apa halu abang saudara tanah. Sebab apa? Per PM aku, kita settle. Kita jual rumah ni halu sampai jadi.